Korang bayangkan, dari gambar biasa, tiba-tiba boleh bergerak. Honor 600 Pro ni ada satu feature AI yang menarik gila, iaitu AI Image to Video 2.0. Feature AI ni boleh hidupkan gambar jadi video. Cara guna dia senang je. Korang masuk galeri, tekan create dan pilih image to video. Korang pilih gambar dan generate to video. Simple je kan? Dah tak perlu nak download apps lain. Sekarang, AI Image to Video 2.0, korang boleh guna 3 gambar sekali. Korang boleh recreate momen baru tau. Contoh, gambar dengan kawan-kawan lama korang, AI boleh buat macam tengah berpeluk. Yang lagi best, korang boleh letak prompt sendiri tau. Nak buat scene pelik pun boleh. Macam tengah naik dinosaur ke, semua ikut imajinasi korang. Kalau malas nak fikir, guna je template yang ada. Macam dolly zoom atau drone shot, terus jadi macam video cinematic. Hasil dia memang smooth dan senang gila nak guna. Overall, feature ni memang sesuai untuk korang yang suka buat konten. Dari gambar biasa, terus jadi video hidup. Cuba korang komen, ada tak phone yang feature AI dia lagi gempak dari Honor 600 Pro ni?